Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan kongsikan cara kita menggunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu kita mencari jawapan untuk kertas 1 Matematik SPM. Jadi topik yang akan dibincangkan untuk video kali ini adalah bab 2 tingkatan 4 iaitu asas nombor. Jadi soalan yang dibincangkan untuk kali ini adalah soalan SPM tahun 2021, kertas 1 soalan nombor 39. Jadi mari kita lihat arahan soalan. Jadi soalan di sini adalah jadual 5 menunjukkan bilangan pengunjung ke Carnival Stamp. Jadi di sini kita ada 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan kita diberi bilangan pengunjung tu dalam asas yang berlainan. Isnin tu dalam asas 2, Selasa tu asas 10, Rabu tu asas 3, dan untuk Khamis tu asas 8. Jadi kita diminta untuk hitung purata bilangan pengunjung sepanjang 4 hari karnival itu. Jadi untuk buat kiraan purata tu, pertama sekali kita perlu carikan nilai nombor, iaitu kita kena tukarkan asas yang lain tu kepada asas 10. Jadi untuk kalkulator kita tu, kita sebenarnya ada boleh gunakan kalkulator untuk buat kiraan asas 2, 8 dan 10. 2 itu adalah binary, 10 ni adalah deka iaitu DEC, dan 8 tu adalah okta. Jadi di sini saya nak tunjukkanlah macam mana kita gunakan kalkulator untuk tukarkannya kepada asas 10. Untuk asas 3 nanti kita akan buat secara manual lah. Jadi asas ni kita perlu pergi ke menu, lepas tu cari nombor 3 iaitu base. Tekan 3. Jadi di sini asalnya adalah DEC iaitu asas 10. Jadi disebabkan kita punya nombor ni adalah asas 2, jadi kita kena tekan dahulu lock. Jadi binary itu adalah yang warna biru di atas tu lah. Kita tekan lock, dia akan keluar BIN, binary. Jadi kita masukkan nombor 1 sifar sifar, 1 sifar, tekan sama dengan. Dan sekarang kita nak tukarkannya kepada asas 10, kita akan tekan X kuasa 2. Jadi dia akan keluar DEC iaitu asas 10. Jadi kita dapat ni 38. Jadi kita boleh tuliskan di samping ni 38. Jadi untuk asas 10 tu kita tak payah tuliskan 10 lah. Dan 55 asas 10 ni memang sudah asas 10. Jadi tak perlu buat apa dulu. 1, 2, 4 asas 8. Jadi kita tekan AC dulu. Sebab asas 8 tu adalah okta. Kita tekan LN ni. Dia keluar OCT. Jadi kita tekan 1, 2, 4. Tekan sama dengan. Sekarang sekali lagi kita tekan X kuasa 2 untuk tukarnya kepada asas 10. Jadi kita dapat ni adalah 84. Okey, sekarang untuk yang asas 3 tu kalkulator tu tak dapat bantu. Jadi kita terpaksalah buat secara manual. Jadi untuk carikan nilai nombor, pertama sekali kita kena tuliskan kita punya nilai tempat, iaitu 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Jadi mula daripada sifar dan perlahan-lahan naik. Jadi di sini 2 darab dengan 3 kuasa 3. 2 darab dengan 3 kuasa 2. Dan 1 darab dengan 3 kuasa sifar. Jadi di sini kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu kita carikan jawapan. Jadi tekan menu, balik kepada asal, tekan 1. Jadi 2 darab 3 kuasa 3. Jadi kuasa 3 tu di atas ni. Kita perlu tekan shift kuasa 2. Lepas tu tambah 2 darab 3 kuasa 2. Lepas tu tambah 1 darab 3 kuasa sifar. Kita tekan sama dengan, kita dapat 73. Jadi ini adalah 73. Sekarang ni kita punya purata tu maksudnya adalah 38 tambah 55 tambah 2, tambah 73, tambah 84, lepas tu bahagi 4. Jadi kita hanya tekan kalkulator saja untuk dapatkan kita punya jawapan. Tekan ni, 38 tambah 55, tambah 73, tambah dengan 84, turun ke bawah 4. Jadi kita tekan SD untuk tukarkan kepada perpuluhan. Kita dapat 62.5 iaitu D. Jadi begitulah caranya macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita buat kiraan, terutamanya melibatkan asas 2, 8 dan 10. Jadi mari kita lihat satu lagi soalan.
Okey, soalan yang dibincangkan adalah soalan SPM tahun 2024, iaitu kertas 1 soalan nombor 1. Jadi di sini kita melibatkan penambahan untuk nombor dalam asas 2. Jadi untuk soalan macam ni, kita boleh gunakan kalkulator ni terus untuk dapatkan jawapan. Jadi pergi menu, tekan nombor 3 iaitu base. Sekarang ni adalah asas 2. Jadi kita tekan binary. Jadi dia akan nampak BIN. Jadi sekarang kita hanya masukkan nombor kita 11 sifar 1 tambah 1 sifar 111. Tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapan. Yang sifar di depan tu kita akan abaikan. Kita mula daripada digit 1 ni. 11 sifar. Jadi jawapannya adalah A. Jadi dengan senang sekali kita boleh dapatkan jawapan kalaulah soalannya adalah seperti ini. Jadi kita boleh gunakan kalkulator dan dapatkan jawapan terus. Dan untuk kertas 1 ni sebenarnya kita tak payah tunjukkan langkah kerja lah. Kalau kita dapat gunakan kalkulator, kita guna saja untuk jimat masa dan juga untuk dapatkan jawapan dengan setepat yang mungkin. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.